satu jom. Busan Jeep. Okay, now kita nak cari lunch dekat Busan Jeep. Tu kat situ, Busan Jeep. Halal nampak ni. Busan Jeep. Kita pergi yang depan tu. Lepas tu kita makan kat sini ya. Okay, jom kita nak masuk dekat Busan Jeep. Okay. Kosong ais sejuk. So sekarang ni kita dekat Busan Jeep dengan WC Blink. So kita tengah menunggu menu kita sampai. Patutnya kami duduk sini sebab mana? Okay, untuk kali ni kita order bulgogi. Bulgogi. Apa ni? Tukarlah dengan Mami. Seaweed. Okay, ni bulgogi ya guys. Mami boleh kacau Mami. Kacau. Itu ikan bilis bang. So dia ada sayur, cendawan dengan daging. Ada capcay. Ni capcay. Cuba ambil rasa capcay tengok. Macam capcay. Mari buat capcay sedap. Korea ni bisa. Kita rasa original Korea. Perangai. Okay, rasa apa? Sabar je, panas tu. Okay, ni tengah masak ni. Okay, alih-alihkan ni. Okey, balik akan dikerikkan nasi ni. Dah senang. Kalau kamu kalau nasi macam mana? Balik-balikkan dia yang tak masak ke bawah. Manis tau daging dia ni. Serius, makan kenyang-kenyang. Nanti nak jalan nanti tak. What's up guys? Okay. What's up guys? Tak. Chicken sardine. Asal kan? Tak. Kau kicap tu tak? Ada rasa? Tak. Kalau tak capcay.
Dah lah. If you want me earn อย่างนั้นเลยอ่ะ Okay, alhamdulillah dah selesai makan. Kenyang bang? Tengok ada arti apa? Apni Shauki pernah sampai kat sini. Apni Shauki. Apni Shauki. Okay, so kat sini memang Busan Jeep ni memang ada dapat halal sertifikat lah. Ni dekat dalam kafe dia. Kalau korang tengah ada dekat Myeongdong, korang nak cari makanan halal, korang boleh try Busan Jeep lah. Dia memang ada dapat halal lah. Okay, so terima kasih kepada semua yang menonton. Jangan lupa like, share, Komen dan subscribe guys. Bye-bye. Jumpa kita di video akan datang. Bye. Okay, bye-bye guys. So, inilah kita dekat Busan Jeep Myeongdong guys.